Hi guys, my name is Kelvin and welcome back to my channel. Okay, so rasanya ni dah kalau ikut tarikh hari ni, masa video ni direkod, ini adalah minggu kedua dalam bulan Januari. Okay, so saya nak ucapkan selamat tahun baru 2026. Okay, ini video pertama saya buat tahun ini. So 2 minggu pertama tu memang sangat busy, so saya tak sempat nak buat video. So hari ni saya ada masa, saya nak buat video. Okay, so sebelum saya teruskan lagi, saya nak ucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan juga selamat malam di mana sahaja anda tengok video ini. Okay, yes. So macam yang kamu tengok tajuk untuk video kali ini, yes, kita tak buka diecast tapi kita buka blind box transformer daripada Blockkeys. Okay, yang ini. Yang ini. Okay, ada dua lah. Okay, so maksudnya dia akan ada 2 episod lah. Episod video kali ini dengan yang akan datang. Okay, so ini adalah Blockkeys Galaxy version 04, iaitu Fractured Space Time. Okay, Fractured Space Time 04. So dalam ini, kalau ikut belakang ni, saya tak ada han apa-apa lah, cuma saya nak han Decepticon. Okay, kalau ikut video yang pernah saya buka, saya dah buka 6. Saya banyak dapat Autobot. Okay, saya ada 5 Autobot dan 1 Decepticon sahaja. So harap-harap kali ini dapatlah Decepticon lagi. Okay, saya dah tengok lah banyakkan Decepticon. Okay, bukan saya tak suka Autobot, suka, tapi saya nak dapatkan Decepticon. Okay, so yes, sebelum kita pergi ke depan, saya ingin mana-mana yang baru dengan channel saya, yes, untuk grow up channel, saya masih lagi carry forward tahun lepas punya azam, iaitu nak dapatkan 500 subscriber. Okay, saya sekarang ini, masa video ni saya buat, saya dah 494, ada 6 subscriber lagi. So, kliklah button subscriber dekat bawah ini, dah klik tu, jangan lupa bagi like, share dekat kawan-kawan yang minat hobi macam kita ni, dan juga loceng atas ini untuk notification. Okay, sebelum kita pergi depan, saya nak ambil gambar untuk thumbnail dulu lah. Okay, ini. Yes, okay, cun lah. Ni, so 04. Okay, so nanti bila pergi depan, dekat atas meja, dia lebih clear lagi lah. Nanti saya cerita lebih lanjut dengan Blockkeys ini. Okay, so tanpa buang masa lagi, jom kita pergi ke depan. Okay, so inilah dia Galaxy version 04, okay, iaitu Space Time. Yes, so saya dapat daripada 2 kedai yang berbeza. Satu daripada kedai ini, yang ini, dan satu lagi adalah daripada kedai ini. So harga dia, memang itulah harga dia. Okay, ini pun sama. Mana ada harga dia? Oh, tak ada, tak tertulis harga dia sini, tapi ini ada harga lah. Okay, so gambar tepi dia macam ini. Satu adalah Optimus Prime, satu adalah ini, kalau tak silap, Soundwave kan? Jap, Shockwave. Yes, Shockwave, Shockwave and Optimus Prime. Okay, so hari ni saya nak buka satu box dahulu. Saya buka yang Toyorados punya, yang ini, okay, yang ada seal ni. Okay, so yang ini kita akan buka dekat video yang seterusnya. Okay, ini tak tepi dulu lah, tak apa, tak dekat sini teman. Okay, so yes, yang ini. So dalam ini dia ada secret dia adalah inilah Soundwave secret. Okay, kita ada Ultra Magnus, Snarl dinosaur, yang robot. Lepas tu kita ada Smoke Screen, Nemesis Prime. Okay, kita ada Thorn, kita ada Shockwave yang bukan secret. Lepas tu kita ada Scraper dan kita ada Hook. Yeah, so kita tahu apa dalam ni. Masih tak tahu lagi apa dalam ni. Okay, so jom kita buka. Harap-harap ada manis lah. Okay, yes. Okay, so saya akan buka dia lebih perlahan lah. Okay, okay, lebih perlahan. Senang saja sebab ini dia punya gum ini dia tak begitu macam mana begitu, tak begitu lekat lah. Okay, dah terbuka dah. Okay, jom. Yes, okay, so dalam dia macam ini. Okay, ini dia yang besar, ini yang kecil, dan ini cara lah macam mana nak
Tapi saya tak nak buka ni dulu lah. Ni tak tepi. So rasanya dekat sini kot. Ini macam besar saja. Atau apa ini? Okay, jom kita buka. Yang nak teka sebelum saya dapat ni, sila teka dekat komen yang mana satu saya dapat. Okay, yes. Ini dia. Okay. Aduh, dah nampak dah. Snarl. Okay. Yeah, Snarl. Snarl ni mana dia? Oh, tak pasti sama ada dia bentuk dinosaur punya ataupun yang apa ni? Yang dah transform. Okay. Tak tahulah yang mana satu. Jom kita tengok. Kita terbalikkan dia. Dinosaur ke dah transform? Kita dapat dinosaur. Okay, ini adalah first time saya dapat dinosaur. Aduh, macam mana saya letak ni nanti sebab saya ada bekas dia. Okay, bekas dia macam ini. Kalau dapat Snarl ni macam mana nak letak kan? Nantilah saya fikir. Okay, yes. Ya, dapat Snarl. Okay, Snarl yang dalam dinosaur punya. Okay, yes. So, itu letak tepi. Itulah. Ini dia punya horn. Yes. Okay. Mungkin saya ada case yang saya boleh yang melintang punya. Okay. Inilah dia. Okay. Ya, ini dia punya base lah. Nanti saya letak. Yeay. Okay. So, saya tak mungkin saya akan skip video ni. Saya tak nak dia panjang sangat. So, saya akan pergi ke di mana bahagian yang saya dah cantum semua bahagian. Okay. So, stay tune. Okay. So, inilah dia. Snarl yang sudah siap. Mantap juga. Cantik dia. Nice, nice, nice. Oh, first time dapat dinosaur. Yalah, biasa dapat apa tu? Robot yang dah jadi. Tapi ini kali ini dapat dinosaur. Tengok dia punya mulut tu, kaki dia. Wow, wow. Dahsyat deh. Ya. Guna inilah untuk letak. Okay. Tapi memang cantik lah. Memang sangat cantik. Nice. Okay. Ini ada satu lagi sini. So, kita harap yang kedua ni kita terdapat Snarl balik lah. Sebab so far 6 kotak saya dah buka. Tak ada repeat. So, kali ini yang first untuk 04. So, harapnya tak ada repeat juga. Tapi memang nice lah. Cantik. Kacak. Ya, saya suka. Saya buat ini lebih kurang dalam almost 30 minit lah. Kurang lah. Macam 20 minit rasanya. Sebab kena tengok dia punya menu dulu. Cara-cara nak pasang. Okay, takut salah. Tak jadi pula dinosaur ni nanti. Ya. Okay. Yes. So, sorry lah kalau tak ada video bagaimana saya pasang ni. So, saya tak nak video ni terlalu panjang. So, yes. So, saya just komen sajalah video yang dah jadi. So, Snarl ini adalah Autobot. Saya dapat Autobot lagi. Tadi saya cakap saya nak Decepticon kan. Biasalah kalau mana yang kita nak memang tak keluar pun. Okay. So, lain kali saya kata saya nak Autobot lah. Biar dapat Decepticon. Okay. Yes. So, apa pandangan kamu semua tentang yang ini? Snarl. Okay. Tapi bagi saya, mantap. Yes. Okay. So, boleh komen dekat bawah lah. Okay. Ya. Nice. So, saya tengah fikir macam mana saya nak letak dia dalam box saja. Okay. Tak apalah. Nantilah saya fikir macam mana saya nak letak. Okay. Sebab sekarang ni saya belum ada box. Box semuanya ya jenis yang menegak punya. Tak ada yang melintang. Okay. So, kalau ada melintang nanti saya letak lah. Okay. Yes. Okay. So, itu saja untuk video kali ini. Macam biasa. Mana-mana yang baru dengan channel saya, klik butang subscribe dekat bawah ini. Bagi like dengan video ni. Lepas tu share dekat kawan-kawan mana-mana yang minat Transformers ataupun diecast. Okay. Dan satu lagi yang atas ini loceng untuk notification. Okay. Yes, macam biasa. No, video ni takkan berakhir di sini. Biasanya dekat hujung-hujung video saya ada teaser untuk the next video. Okay. So next video kita ada yang ini pula. Okay. Yes. Macam kamu dah tahu kan, mana-mana yang menanti-nanti, ini adalah compilation. Yes. So, saya dah habiskan setahun 2025 untuk buka Pokemon TCG ke sini. Okay. So, ini adalah
part 4 nanti compilation video dia. So stay tune untuk video ini. Mana-mana yang nak tengok lebih awal boleh tengok dekat short saya lah. Okay, so tunggu. Okay, ni dia. Yes, daripada Oktober, November, Disember 3 bulan. Okay, yes. Okay, so ya ini dia untuk video kita kali ini. Kita dapat Snarl. Yes, menarik. Tapi kalau ini macam mana nak bunyi dia? Saya pun tak tahu. Okay, so sampai sini saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dekat video yang seterusnya. Take care, stay safe, and bye-bye. Snarl ni. Macam mana bunyi dari store ni? Tekan. Tak cantik pula. Roll on. Macam tu sajalah.